warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Syahrul Ikhwan, ataupun orang panggil Ustaz Syahrul. Jadi alhamdulillah baru saja tiba di KLIA, tiba pulang bersama pakej Grand Ekonomi 12 hari 10 malam. 12 hari 10 malam. Jadi pakej Grand Ekonomi ni pakej yang orang kata yang paling super jimat lah. Hotel di Makkah kita duduk di Makarim Umm Qura, hotel di Madinah kita duduk di Nus Al-Madinah. Okey, memang hotel tak ada apa-apa masalah. Cuma jarak dia agak sedikit jauh lah, 1.5 km. Kemudian dia punya shuttle tu memang ada 24 jam lah. So tidak menjadi apa-apa masalah. Dan hotel di Madinah sangat dekat dengan pintu 305. Pintu yang paling dekat sekali dengan makam Nabi, dan juga untuk kita masuk ke Raudhah lah. Jadi alhamdulillah lah, kalau tuan-tuan dan puan di pakej ini, yang pertamanya jimat, okey, bajet kita boleh save. Yang keduanya hotel dekat, okey, di Makkah saja yang kita perlu orang kata apa naik shuttle 24 jam, itu pun tak ada apa-apa masalah. Bagi orang-orang muda memang pakej ni memang pakej yang terbaik, super jimat. Sebab orang muda ni kalau nak jalan kaki pun boleh kan. Dia punya jarak dia 1.5 km saja, okey, daripada hotel ke kawasan stesen bas, dan daripada stesen bas nak ke dataran masjid sekitar 4 hingga ke 5 minit saja. Jadi tak ada apa-apa masalah lah. Jadi alhamdulillah sepanjang perjalanan umrah kami 12 hari 10 malam A to Z semuanya berjalan dengan lancar. Jemaah-jemaah semua amat kata apa memberi kerjasama dengan terbaik sekali. Dan flight yang kita ambil ni adalah flight Emirates. Dia ada transit, tapi transit pun tak lama, memang ngam-ngam, cantik. Kita akan masuk Mekah dulu, daripada KLIA kita akan transit di Dubai dalam lebih kurang 2 jam setengah. Kemudian kita akan pakai ihram di Dubai. Tak payah susah nak pakai ihram di KLIA. Terus kita pakai ihram di Dubai. Daripada Dubai terus kita masuk ke Mekah dan terus buat umrah. Alhamdulillah lega, senang dan teratur. Okey, lepas tu di Madinah aktiviti macam biasalah, ziarah macam biasa, Quba dan sebagainya. Memang sangat-sangat berbaloi lah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada bajet yang sederhana tetapi berkeinginan sangat untuk menunaikan umrah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan pakat ramai-ramai, insya-Allah kita pakat support kita punya pakej Grand Ekonomi insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.